Bantah, bantah. Bantah, bantah. Bantah ura. Bantah ura. Satu perangai walaon yang tak boleh nak ubah. Semuanya nak salahkan kerajaan. Minyak turun kerajaan salah. Tol percuma kerajaan salah. Dapat 100 kerajaan salah. Hujan kerajaan salah. Tak hujan kerajaan salah. Banjir pun kerajaan salah. Motor tak laju pun kerajaan salah. Nak kena tukar minyak hitam kereta pun kerajaan salah. Tak mengandung pun kerajaan salah. Semuanya kerajaan salah. Ini lagi satu perangai mahasiswa yang nak menyalahkan kerajaan. Ilmuwan pernah berkata, kalau nak tengok masa depan sesebuah negara, tengok kepada anak-anak mudanya. Sekarang ni, kerajaan nak upgrade rumah-rumah flat yang kecil ini yang penuh dengan sofa besar, peti ais besar, TV besar dengan PS5 tu kepada pembangunan rumah yang lebih selesa. Yang muat sofa-sofa besar korang tu. Korang boleh pergi bantah pula URA ni. Korang dah kenapa? Korang mahasiswa-mahasiswa yang bijak pandai ni macam manalah boleh terpengaruh dengan dakyah-dakyah walaon Hanat ni? Ke korang memang suka duduk rumah sempit bersesak-sesak dengan tangga dan dinding yang berlumut ni? Aku tak faham lah.